jaga iman, jaga agama. Besok akhir zaman, bukan ilmu yang ditengok, iman yang ditengok. Jaga iman betul-betul. Percaya dengan Tuhan. Kau senang pun kau percaya dengan Tuhan. Kau susah pun kau percaya dengan Tuhan. Kau sihat kau percaya dengan Tuhan. Kau sakit kau percaya dengan Tuhan. Saya selalu pesan dengan anak saya, jaga iman, bukan jaga duit. Kau jangan jaga nama, kau jaga iman kau. Nama ni orang boleh rosakkan nama kau. Duit, orang boleh ambil duit kau. Kau jaga iman kau, Allah jaga nama kau. Kau jaga iman kau, Allah jaga dunia kau. Kau jaga iman kau, Allah jaga keluarga kau. Tapi hari ini tuan-tuan, kita dah tinggalkan iman. Kita jaga duit kita jaga. Tapi iman kita tak jaga. Kita mengungut. Sampai hari ini, kita tak pernah berhenti mengungut. Kita terus merungut dan merungut. Kita tak lihat pun cerita dunia ini, cerita iman.